Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Jasmine binti Iskandar daripada Perkhususan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Islam. Pada hari ini, saya akan membentangkan hasil kerja saya daripada kursus GPPP 1092 dan bergabung dengan kursus GISC 1082. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah Guru Berjiwa Pendidik, Pemangkin Kejayaan Aspirasi Pendidikan Negara. Slide seterusnya, saya akan menghuraikan bagaimana aspirasi pendidikan negara sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada kualiti guru. Pendidikan merupakan asas pembangunan modal insan sesebuah negara. Negara yang maju bukan sekadar memiliki ekonomi yang kukuh, tetapi rakyat yang berilmu, beretika dan berdaya saing. Di Malaysia, hala tuju pendidikan dirangka melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 atau dipanggil PPM. Pelan ini digubal dengan tujuan mentransformasikan sistem pendidikan supaya setanding dengan sistem pendidikan bertaraf dunia. Walaupun dasar telah dirancang dengan teliti, kejayaannya tetap bergantung kepada pelaksanaan di bilik darjah. Dan pelaksanaan di bilik darjah bergantung kepada guru. Tanpa guru yang kompeten dan berjiwa pendidik, dasar pendidikan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Oleh itu, guru bukan sekadar pelaksana dasar, tetapi pemangkin transformasi pendidikan negara. Sebagai guru pelatih, kita perlu memahami dasar pendidikan supaya pengajaran kita selari dengan aspirasi nasional. Konsep guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang mengajar dengan hati dan kesedaran profesional. Guru berjiwa pendidik mempunyai ciri-ciri seperti ikhlas, amanah, bertanggungjawab dan komited. Konsep ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Guru bukan hanya mengembangkan intelek murid melalui akademik, tetapi membentuk emosi yang stabil, nilai moral dan kemahiran sosial. Sebagai contoh, apabila berlaku konflik di dalam kelas, guru berjiwa pendidik tidak hanya menghukum murid tersebut, tetapi membimbing murid memahami kesalahan yang mereka lakukan dan memperbaiki diri. Selain itu, guru juga perlu menjadi role model. Murid belajar melalui pemerhatian. Jika guru menunjukkan disiplin, hormat dan integriti, murid akan mencontohinya. Guru berjiwa pendidik juga sentiasa meningkatkan profesionalisme melalui pembacaan, kursus dan refleksi diri. Ini menunjukkan bahawa profesen guru ialah satu profesen pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, terdapat 5 aspirasi sistem utama iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Pertama, akses. Malaysia mensasarkan hampir 100% enrolment di semua peringkat pendidikan. Ini menunjukkan pendidikan dianggap hak setiap warga negara. Namun, akses sahaja tidak mencukupi jika tidak disertai dengan kualiti. Kedua, kualiti. Aspirasi ini bertujuan memastikan murid Malaysia setanding dengan standard antarabangsa. Ini bermaksud guru perlu meningkatkan tahap pedagogi, bukan sekadar menghabiskan silibus. Yang ketiga, equity. Equity bermaksud merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar, antara murid berkeperluan khas dan murid arus perdana. Di sinilah peranan guru sangat kritikal. Guru perlu mempelbagaikan kaedah supaya semua murid mendapat peluang yang adil untuk berjaya. Yang keempat, perpaduan.
Sekolah ialah tempat pembinaan identiti nasional. Guru memainkan peranan sebagai ejen integrasi sosial. Nilai hormat menghormati dan toleransi perlu dipupuk melalui aktiviti kolaboratif. Dan yang kelima ialah kecekapan. Sistem pendidikan perlu menggunakan sumber secara optimum. Guru yang kreatif boleh menghasilkan pembelajaran bermakna walaupun dengan sumber yang terhad. Selain aspirasi sistem, PPPM juga menetapkan 6 aspirasi utama murid yang menunjukkan bahawa pendidikan Malaysia tidak hanya menekankan akademik semata-mata. Yang pertama, pengetahuan. Murid perlu menguasai fakta, konsep dan prinsip secara menyeluruh. Guru boleh memastikan ini melalui aktiviti pembelajaran berasaskan projek atau kajian kes yang relevan dengan kehidupan sebenar. Yang kedua, kemahiran berfikir aras tinggi yang seperti kita tahu kebat. Murid digalakkan menganalisis, menilai dan mencipta. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Guru memberi peluang kepada murid memimpin kumpulan, membuat tugasan dan membentangkan hasil kerja mereka. Ini bukan sahaja membina keyakinan, tetapi juga tanggungjawab dan kebolehan bekerja dalam pasukan. Yang keempat, dwibahasa. Guru menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam konteks yang betul, sama ada melalui pembentangan, diskusi kumpulan ataupun penulisan tugasan. Kelima, etika dan kerohanian. Pembentukan khasiat murid amat penting. Guru menekankan nilai seperti amanah, tanggungjawab, empati dan hormat menghormati dalam setiap aktiviti pembelajaran. Yang keenam, iaitu yang terakhir, identiti nasional. Murid perlu menghargai budaya, sejarah dan warisan negara. Aktiviti seperti projek kajian sejarah setempat, sambutan hari kebangsaan atau pertunjukan budaya boleh mengukuhkan rasa cinta kepada negara. Kesimpulannya, aspirasi murid ini menekankan pembentukan insan seimbang, bukan hanya cemerlang akademik tetapi juga kreatif, beretika dan beridentiti nasional. Pendidikan Malaysia kini bergerak ke arah beberapa fokus utama. Fokus yang pertama, digitalisasi pendidikan. Perubahan ini diperkukuhkan melalui Pelan Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia 2023 hingga 2025. Digitalisasi bukan sekadar menggunakan projektor atau slide, tetapi mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Murid perlu memahami dan mengaplikasikan ilmu dalam konteks sebenar. Ini memerlukan pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek dan inquiry. Yang ketiga, pembangunan karakter. Dalam dunia yang mencabar, kemahiran teknikal sahaja tidak mencukupi. Murid memerlukan daya tahan, empati dan nilai moral. Yang keempat, pengantarabangsaaan pendidikan. Malaysia berusaha meningkatkan daya saing global melalui kolaborasi dan standard kebangsaan dan standard antarabangsa. Semua hal tuju ini menuntut guru untuk menjadi lebih adaptif, inovatif dan berfikiran global. Digitalisasi pendidikan kini menjadi fokus utama dalam transformasi sistem pendidikan negara. Perkara ini diperkukuhkan melalui Pelan Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia 2023 hingga 2025 yang menekankan integrasi teknologi secara menyeluruh dalam PDP. Digitalisasi bukan sekadar menggunakan projektor, PowerPoint atau tayangan video. Ia melibatkan perubahan cara guru merancang, melaksanakan dan menilai pembelajaran. Sebagai contoh, penggunaan Google Classroom membolehkan guru menyediakan tugasan,
bahan rujukan dan maklum balas secara dalam talian. Selain itu, penggunaan aplikasi interaktif seperti Kahoot, Quizizz ataupun Padlet boleh mencetuskan penglibatan aktif murid, menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan dinamik. Namun, teknologi hanyalah alat. Jika guru tidak merancang aktiviti yang bermakna, penggunaan teknologi hanya menjadi hiburan semata-mata tanpa impak sebenar terhadap pembelajaran. Cabaran guru termasuk perbezaan tahap literasi digital murid, kekangan masa dan jurang akses kepada peranti atau internet. Sebagai guru berjiwa pendidik, kita perlu kreatif dan inklusif dalam merancang PDP bagi memastikan setiap murid dapat memanfaatkan teknologi walaupun tahap kemahiran dan akses yang berbeza. Kesimpulannya, digitalisasi pendidikan bukan sekadar trend semasa. Ia memerlukan guru yang celik teknologi, berfikiran kritis dan mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai pedagogi supaya pembelajaran benar-benar bermakna dan berkesan. Pembelajaran bermakna merujuk kepada pembelajaran yang memberi kefahaman mendalam dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Berbeza dengan hafalan fakta, pembelajaran bermakna menekankan pemahaman konsep dan hubungan antara idea. Pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek, PBL dan inquiry membantu murid membina pengetahuan sendiri. Guru berperanan sebagai fasilitator yang membimbing, bukan mendominasi perbincangan. Apabila murid terlibat secara aktif, mereka lebih bermotivasi dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Apabila kita membincangkan aspirasi pendidikan negara, kita perlu sedar bahawa ia memberi implikasi besar terhadap profesion keguruan. Pertama, peranan guru kini berubah daripada sekadar penyampai maklumat kepada pemudah cara pembelajaran. Guru bukan lagi pusat utama ilmu kerana murid kini boleh mengakses maklumat melalui internet. Sebaliknya, guru membimbing murid menapis, memahami dan mengaplikasikan maklumat tersebut. Kedua, pedagogi perlu berpusatkan murid dan menekankan kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Guru perlu merancang soalan terbuka dan aktiviti interaktif supaya murid belajar menyelesaikan masalah, bukan sekadar menghafal fakta. Yang ketiga, guru perlu mempunyai kompetensi digital dan global. Dalam era revolusi industri 4.0, guru perlu celik teknologi dan memahami konteks global supaya dapat menyediakan murid untuk cabaran dunia sebenar. Keempat, tahap accountability profesional guru semakin tinggi. Guru perlu sentiasa reflektif, menilai keberkesanan PDP, membuat penambahbaikan dan memastikan setiap murid mendapat pengalaman pembelajaran yang adil dan bermakna. Guru juga perlu berkomunikasi dengan ibu bapa dan komuniti untuk memastikan sokongan berterusan terhadap pembelajaran murid. Perubahan paling ketara dalam sistem pendidikan hari ini ialah peranan guru yang beralih daripada sage on the stage kepada guide on the side. Guru bukan lagi pusat utama penyampaian maklumat kerana maklumat kini boleh diperoleh melalui internet. Sebaliknya, guru menjadi pemudah cara yang membimbing murid menapis, memahami dan mengaplikasikan maklumat tersebut. Sebagai pemudah cara, guru perlu merancang aktiviti yang mendorong penglibatan aktif murid. Contohnya, menggunakan teknik perbincangan kumpulan, pembelajaran kooperatif
simulasi dan kajian kes. Soalan yang dikemukakan juga perlu berbentuk kebat. Daripada bertanya, apakah definisi ini? Guru boleh bertanya, bagaimana konsep ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Selain itu, guru perlu memberi ruang kepada murid untuk bersuara dan menyatakan pandangan. Namun, menjadi pemudacara tidak bermaksud guru hilang autoriti. Guru tetap perlu mengawal kelas dan memastikan objektif pembelajaran tercapai. Dalam era revolusi industri 4.0, guru perlu menjadi celik digital. Celik digital bukan sekadar tahu menggunakan aplikasi, tetapi memahami bagaimana teknologi boleh meningkatkan pembelajaran. Contohnya, penggunaan Google Classroom untuk pengurusan tugasan, Kahoot untuk kuis interaktif dan Canva untuk pembentangan kreatif. Guru juga perlu mendidik murid tentang literasi digital seperti etika penggunaan media sosial, keselamatan data dan kesedaran terhadap berita palsu. Tambahan pula, dengan kemunculan AI, guru perlu membimbing murid menggunakan teknologi ini secara beretika dan tidak bergantung sepenuhnya kepadanya. Walaupun pendidikan kini semakin digital dan berorientasikan teknologi, peranan guru sebagai pembina nilai tetap tidak berubah. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu akademik, tetapi juga membentuk sasiah, akhlak dan karakter murid. Selain itu, sekolah merupakan medium penting untuk memupuk perpaduan dan identiti nasional. Aktiviti seperti kerja berkumpulan yang terdiri daripada murid pelbagai latar belakang atau sambutan budaya tempatan membantu murid menghargai kepelbagaian dan membina semangat kesatuan. Guru juga boleh mengintegrasikan pendidikan nilai dalam semua mata pelajaran. Contohnya dalam subjek sains, murid boleh belajar tentang tanggungjawab terhadap alam sekitar melalui projek penanaman pokok atau kempen Kita Semula. Dalam bahasa Melayu atau Inggeris, guru boleh menggalakkan murid menulis esei atau refleksi tentang pengalaman hidup yang menekankan nilai moral. Di dunia yang semakin kompleks dan kompetitif, pembentukan nilai menjadi semakin penting. Teknologi dan maklumat sahaja tidak mencukupi. Murid memerlukan bimbingan guru untuk menjadi insan yang berakhlak, bertanggungjawab dan mampu mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan sebenar. Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau KPPB merupakan pendekatan yang menekankan pembangunan keupayaan murid secara holistik melalui pedagogi yang terancang dan berimpak tinggi. KPPB bukan sekadar teknik mengajar, tetapi satu kerangka pemikiran yang membantu guru merancang pembelajaran secara strategi. Elemen utama dalam KPPB ialah C1, C5, C6, MPM dan 3E. Pendekatan ini selari dengan hasrat transformasi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang menekankan kemahiran abad ke-21 dan pembelajaran bermakna. C1 merujuk kepada pembangunan karakter dan cara belajar murid. Dalam konteks ini, murid bukan sekadar penerima maklumat, tetapi pembina pengetahuan aktif. Guru perlu merancang aktiviti yang membolehkan murid membina pengetahuan baru, membuat refleksi sendiri dan menghubungkan pengalaman dengan konsep. Contohnya, projek komuniti sekolah seperti kempen kebersihan. Murid bukan sahaja belajar tentang kebersihan secara teori, tetapi melaksanakan tindakan sebenar. Melalui projek ini, murid belajar tanggungjawab, kerjasama dan kepimpinan. Refleksi juga sangat penting. Guru boleh meminta murid menulis jurnal refleksi tentang apa yang dipelajari dan cabaran yang dihadapi.
Pendekatan ini membina murid yang berdikari dan mempunyai kesedaran kendiri. Sebagai refleksi profesional, guru perlu memberi ruang kepada murid untuk gagal dan belajar daripada kesilapan. C1 membentuk murid yang bukan sahaja pintar tetapi juga berkarakter. C5 menekankan pembangunan pemikiran kritis. Dalam dunia yang dipenuhi maklumat, murid perlu tahu menganalisis, menilai dan membuat keputusan yang rasional. Guru boleh mengaplikasikan C5 melalui kajian kes, perbahasan isu semasa, analisis artikel dan penyelesaian masalah kompleks. Contohnya, murid boleh membincangkan isu penggunaan teknologi dalam pendidikan. Adakah ia memberi lebih banyak manfaat atau cabaran? Murid perlu menyokong hujah dengan bukti. Pendekatan ini membantu murid menjadi pemikir yang analitik dan tidak menerima maklumat secara membuta tuli. Sebagai guru, kita perlu mengelakkan budaya hafalan semata-mata. C5 memastikan murid bersedia menghadapi cabaran dunia sebenar yang memerlukan keputusan yang bijak dan rasional. C6 pula merujuk kepada kreativiti, keupayaan menghasilkan idea baru dan penyelesaian yang unik. Dalam konteks pendidikan, kreativiti bukan hanya dalam seni, tetapi juga dalam penyelesaian masalah. Guru boleh melaksanakan C6 melalui pembelajaran berasaskan projek PBL. Contohnya, murid diminta menghasilkan satu video digital berkaitan isu pendidikan seperti keselamatan cyber atau budaya membaca. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, menggunakan teknologi, berkolaborasi dan menghasilkan produk autentik. Kreativiti juga memerlukan suasana bilik darjah yang selamat untuk mencuba idea baru tanpa takut diejek. Guru berjiwa pendidik perlu menggalakkan eksperimen dan inovasi. Sebagai refleksi, kreativiti tidak boleh dipaksa, tetapi boleh dipupuk melalui persekitaran yang menyokong. C6 melahirkan murid yang inovatif dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Seterusnya, MPM atau model penglibatan murid menekankan bahawa pembelajaran hanya berkesan apabila murid benar-benar terlibat secara aktif. Penglibatan murid bukan sekadar hadir secara fizikal dalam kelas, tetapi terlibat secara kognitif iaitu berfikir, emosi iaitu berminat dan bermotivasi, sosial iaitu berinteraksi dan bekerjasama. Guru perlu merancang aktiviti yang autentik dan bermakna supaya murid merasakan pembelajaran mereka itu relevan dengan kehidupan mereka. Contohnya dalam subjek geografi, guru boleh meminta murid mengkaji isu banjir di kawasan setempat dan mencadangkan langkah penyelesaian. Apabila murid melihat kaitan antara pembelajaran dan realiti, tahap penglibatan meningkat. MPM juga menekankan kolaborasi aktif. Murid belajar bukan sahaja daripada guru, tetapi daripada rakan sebaya. Namun, penglibatan tidak berlaku secara automatik. Guru perlu merancang soalan yang mencabar, memberi ruang perbincangan, menghargai pendapat murid, memberi maklum balas membina. Sebagai refleksi profesional, guru berjiwa pendidik sentiasa bertanya, adakah murid saya benar-benar belajar atau sekadar mendengar? MPM membantu guru memastikan pembelajaran berlaku secara mendalam dan berkesan. Model 3E ialah satu kerangka yang membantu guru mengintegrasikan teknologi dan pedagogi secara bermakna. Yang pertama, engagement. Murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Contohnya menggunakan kuis interaktif untuk mencetus minat awal. Yang kedua, enhancement.
iaitu teknologi meningkatkan kefahaman. Sebagai contoh, simulasi digital dalam subjek sains membantu murid memahami konsep abstrak. Yang ketiga, extension. Pembelajaran berterusan di luar kelas. Murid boleh meneruskan perbincangan melalui platform digital atau menyiapkan projek lanjutan. Model ini memastikan teknologi bukan sekadar hiasan, tetapi benar-benar menyokong objektif pembelajaran. Sebagai guru, kita perlu memastikan setiap penggunaan teknologi mempunyai tujuan pedagogi yang jelas. Model 3E juga selari dengan hasrat Pelan Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia 2023 hingga 2025 yang menekankan integrasi teknologi secara strategi. Kesimpulannya, membantu guru merancang PDP yang interaktif, mendalam dan berterusan. Profesion keguruan pada hari ini berhadapan dengan pelbagai cabaran yang kompleks dan dinamik yang memerlukan guru bukan sahaja cekap tetapi juga adaptif dan reflektif. Pertama, revolusi digital yang pantas. Dunia pendidikan kini dipacu oleh teknologi dan inovasi digital. Guru perlu sentiasa mengemas-kini kemahiran digital dan pedagogi supaya memanfaatkan teknologi secara optimum. Jika guru gagal mengikuti arus digitalisasi, pembelajaran murid boleh terjejas dan aspirasi pendidikan tidak tercapai sepenuhnya. Contohnya, penggunaan aplikasi interaktif, pembelajaran berasaskan projek digital atau integrasi AI memerlukan kemahiran baru yang tidak diajar dalam latihan guru tradisional. Kedua, kepelbagaian murid dari segi latar belakang, tahap akademik dan gaya pembelajaran. Di dalam kelas yang sama, terdapat murid yang pantas memahami, ada yang perlu sokongan lebih dan ada yang menghadapi cabaran emosi atau sosial. Guru perlu menguruskan kelas secara inklusif, merancang aktiviti yang fleksibel dan memastikan setiap murid mendapat perhatian dan peluang belajar yang adil. Contohnya, aktiviti, kumpulan atau projek kolaboratif boleh direka supaya murid saling membantu dan belajar daripada satu sama lain. Yang ketiga, beban tugasan yang semakin meningkat. Selain mengajar, guru perlu menguruskan pentadbiran, dokumentasi, laporan prestasi murid dan komunikasi dengan ibu bapa. Beban ini kadang-kala mengurangkan masa guru untuk merancang PDP yang kreatif dan bermakna. Oleh itu, guru perlu pandai mengurus masa, menetapkan keutamaan dan menggunakan strategi seperti kerja berkumpulan atau teknologi untuk meringankan beban. Dan yang keempat, tuntutan globalisasi dan persaingan antarabangsa. Guru kini perlu menyediakan murid bukan sahaja untuk peperiksaan tempatan, tetapi juga untuk cabaran global. Ini termasuk pembangunan kemahiran dui bahasa, pemikiran kritis, kreativiti dan literasi digital. Guru perlu memahami konteks global dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang relevan supaya murid mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Walaupun cabaran-cabaran ini besar, guru berjiwa pendidik melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan profesionalisme. Sikap reflektif terbuka kepada pembelajaran berterusan dan kreativiti dalam PDP adalah kunci untuk menangani cabaran ini. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi membimbing murid menjadi insan holistik yang berdaya saing dan beretika. Sebagai kesimpulan, cabaran guru masa kini menuntut bukan sahaja kemahiran akademik dan pedagogi, tetapi juga kesabaran, kreativiti, fleksibiliti dan keberanian untuk berubah seiring dengan aspirasi pendidikan negara. Kedua, PLC atau Professional Learning Community
Melalui PLC, guru dapat berkongsi amalan terbaik, menyelesaikan masalah secara kolaboratif dan belajar daripada pengalaman rakan sejawat. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan sesi perkongsian strategi pengurusan kelas atau inovasi dalam PDP dan menerima maklum balas membina daripada rakan sejawat. PLC juga membina budaya pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan guru, menjadikan mereka lebih reflektif dan adaptif. Ketiga, refleksikan diri. Guru perlu sentiasa menilai keberkesanan PDP, mengesan kekuatan dan kelemahan sendiri serta merancang penambahbaikan. Refleksi ini boleh dilakukan melalui jurnal pengajaran, maklum balas murid atau perbincangan bersama mentor. Guru yang reflektif akan lebih bersedia menghadapi cabaran baru, menyesuaikan strategi pengajaran dan memastikan murid menerima pengalaman pembelajaran yang optimal. Dan yang keempat, amalan inovasi dalam PDP. Guru digalakkan mencuba pendekatan baru yang sesuai dengan konteks murid dan keperluan kurikulum. Contohnya, integrasi teknologi, pembelajaran berasaskan projek, simulasi situasi sebenar atau aktiviti kreatif dapat meningkatkan penglibatan murid. Inovasi juga membantu guru mencari penyelesaian kepada cabaran seperti kepelbagaian murid atau kekangan sumber. Kesemua strategi ini bukan sahaja membina guru yang kompeten, tetapi juga guru yang adaptif, progresif dan berjiwa pendidik. Sebagai guru pelatih, kita perlu membina sikap suka belajar, terbuka kepada idea baru dan sentiasa bersedia memperbaiki diri. Dengan strategi ini, guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menjadi pemangkin perubahan, memastikan aspirasi pendidikan negara tercapai dan murid dibimbing untuk menjadi insan holistik, berdaya saing dan berakhlak mulia. Sebagai kesimpulan, aspirasi pendidikan negara hanya dapat dicapai jika guru benar-benar berjiwa pendidik. Guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, tetapi pembina masa depan negara. Melalui pendekatan seperti KPPB, NPM dan model 3E, guru dapat melaksanakan pembelajaran bermakna yang membangunkan potensi murid secara menyeluruh. Cabaran masa kini memerlukan guru yang kompeten, adaptif dan reflektif. Sebagai guru pelatih, saya komited untuk menjadi pendidik yang bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi membentuk karakter dan potensi murid. Akhir kata, guru berjiwa pendidik bukan sekadar profesion. Ia adalah satu amanah dan tanggungjawab besar dalam membina generasi masa depan Malaysia. Sekian, terima kasih.